godangnya tangkap bang. Iyalah. Itu sudah boleh godang. Yang godang itu tidak. Godangnya jadi jelas. Kita tahu apa berkenaan godang. Ini kau mengarik pada lagi godang ini. Mudah banyak lagi. Itu jangan godang. Boleh suatu teh, teh. Ayam jalan ada, kalau jalan ada ada berat dia. Godang ini orang bangsa. Bukan. Bicara lagi, bicara lagi. Bicara mengira tadi nak. Oke, apa hasil apa ini? Saya jalan ada. Ini memang kemarin bang. Ayam kecil. Dek. Dek, serak ujung dek. Ujung serak dek. Jauh aja kado tinggi jauh. Nah, nyana naik no naik. Nah, betul lah betul. Orangnya, pikir. Oke, sampai gimana pikir na bang eh? Entah. Sampai lirik lah. Oi, sampai ke. Tinggal godangnya. Itu godang ini. Kita ni balik. Berapa pikir na bang eh? Entah. Mama kau di mana dik? Ayah amek lah mikir. Kau di tu bawa mari. Beli. Agak ni, kau nak pelengkau dah ni kau nak. Enggak. Saya mau godang cek lagi. Yuk. Lopez lah beli ya. Apa tu guna dah? Yang kasar memang dia. Edi, yang orang godang ambil Edi. Kita jaga di belah berapa ikut mak ya? Mak. Katanya. Tolong nak.
Apa sih pik buah? Dua. Oh, si kuah ni macam kau dah. Godang buah kan dah godang mek kan. Ai nang godang buah. Nah, malah dah orang jadi apa lah. Kita cuba ni. Godang sikit kuah. Ni nak asam. Oi, pulang godang dah. Mana mana lah? No. Gelisah ni kalau di keluar. Kau dah pantai air terjun pisau-pisau medan dah kau tahu be aku dingin tu. Ada dong. Mana? Bumbu lah. Itu pakai taruh itu tu ha. Mari jangan nomor semula. Kamera lah sibuk ah. Sekarang merondo. Okey, sebelah ni. Ha, ha. Janganlah aku nak cukup. Oh, aku ni dia dah. Ini dia dah ada. Biru. Ya, ini dia dah ada. Mari kita ada ayuh apa ada ni air. Ini langkah tu ada.
Cilik bang. Ya, iya cik yang selokan cik bagi 2 orang lah. Betul, kau bayar